sekalian. Kita sekarang berdiri di hadapan Malaysia-China Kuantan Industrial Park. Dia disusuli dengan perkataan dalam bahasa Cina. Tidak ada sama sekali perkataan dalam bahasa kebangsaan. Dan Industrial Park ini amat luas sekali, mempunyai pagar sepanjang 9 km. Dalam pagar ini terdapat banyak industri milik negara China. Dan industri ini mempunyai pekerja-pekerja hampir semuanya daripada negara China. Pembangunan Industrial Park ini amat cepat sekali, luar biasa. Dan kita dapati bahawa kawasan ini adalah kawasan istimewa yang mana orang Malaysia tidak dibenarkan masuk. Cuma orang mereka saja yang boleh masuk. Beberapa orang yang bekerja sebagai penjaga keselamatan terdiri daripada orang Bangladesh, ada juga beberapa orang tempatan. Ini adalah kawasan istimewa yang terkeluar daripada negara kita, kerana dianya nampak ditadbir, diurus oleh pelabur-pelabur daripada negara lain. Inilah sebahagian daripada negara kita yang sudah kita serahkan kepada orang asing. Kalau kita mempunyai lebih banyak industrial park macam ini, bandar-bandar mewah macam ini, maka semakin kuranglah milik tanah oleh kita di Malaysia ini, dan tanah-tanah kita akan dimiliki oleh orang asing. Inilah keadaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib yang kononnya membawa banyak pelaburan asing ke Malaysia. Tetapi pelaburan asing ini tidak sedikit pun menguntungkan rakyat Malaysia, kerana kontraktornya bukan daripada Malaysia, pekerjanya bukan daripada Malaysia, bahkan kawasannya juga adalah istimewa kepada orang bukan daripada Malaysia. Syabas Datuk Seri Najib.